Okay kan, Assalamualaikum. Abang ada follower, dia minta QR code abang untuk Maybank. Dia nak transfer duit. Dia kata nak belanja si makan, nak belanja ni, nak belanja budak ni makan. Jadi abang tak tahu mana dia ambil QR code. Mungkin sebelum-sebelum ni pada abang dah pernah share ke apa, tak tahu lah, alam tak ingat lah. Okay, so dia suruh abang belanja KFC. Jadi mendakan asing ni, dia sangat cinta dan sayang pada Palestin. So jadi dia tak mau. KFC dia tak mau. Dia minta ayam panggang. Okey, so okay, tu ni. Apa nak buat ni? Ni. Ni semua kawan-kawan abang ni. Semua kawan-kawan abang. Depo semua makan nasi bungkus. Asing. Makan ayam sekok. Apa dapat meh? Apa meh? Apa banyak ni? Ni. Beli dekat bakery kedai roti. Oh, nampak tengok. Abang nak. Tak boleh. yang ni untuk asing. Kita pilih ya. Okey, ni apa nampak ni? Teng. 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 Meh. Meh, naik. Naik makan. Naik makan. Dekat. Ni. Naik. 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 Okey, siapa nampak ni? Apa nampak ni? Okey, Asyik tak terima kasih pun pada ni follower yang bagi. Dia transfer kat abang RM100. So ayam ni RM18 lebih kurang. Jadi balance tu abang akan buat next video. Untuk apa kata, makan apa lagi abang nak buat. Dia tak mau. Tadi kata tak mau KFC. Kau asyik terharu. Asyik terharu lah. Oh tu dia makan tu. Pada tadi pun abang dah bagi dah nasi. Dah makan lah, makan. Tak apa, tak ada orang mau. Sedap apa? Oh, sedap tu. Ni. Ayam sekok ni. Ayam sekok. Orang lain buat kerja tu langkat kayu pun makan nasi bungkus. Makan ayam potong 4. Ayam potong 6. Ayam sekok tu. Oh, lama selera kan. Awak. Abang tinggal ada 6 hari. 6 hari anak abang je tolong tengok. Anak abang je tolong tengok. Okay kan, terima kasih yang mana bagi minta Asyik makan tu. So Asyik ni memang sifat dia macam tu. Kalau abang tunggu dia memang tak pernah makan. Okay kan. Assalamualaikum.